Okey, jom kita try buat soalan trial Terengganu. Okey, soalan trial Terengganu, soalan nombor 1. Okey, jadual 1 menunjukkan bilangan proton, bilangan neutron dalam 3 isotop. So, kita ada 3 isotop kat sini lah. Ada natrium 22, natrium 23, natrium 24. Okey, kita kena faham bahawa kalau kata isotop, unsur dia mesti sama. Natrium, natrium, natrium. Mesti sama unsur dia lah. Okey, so kalau kita kembang sikit, kita bedahkan sikit apa-apa info yang ada. So, kalau dalam bab ni, kita ada tentang nombor nukleon kan. So, kalau nombor nukleon adalah hasil tambah bilangan proton dan bilangan neutron dalam nukleus suatu atom. Itu adalah definisi bagi nombor nukleon, hasil tambah bilangan proton dan bilangan neutron dalam nukleus suatu atom. Kalau kita cakap tentang nombor proton pula, kalau nombor proton adalah bilangan proton dalam nukleus suatu atom. Bilangan proton dalam nukleus suatu atom. Okey, kalau sebut tentang isotop pula, isotop adalah mesti atom. Isotop adalah atom, unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Ataupun atom sama je dia punya tu tau. Atom unsur yang sama yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Gitu. So, bila kita nampak dia kata isotop ni adalah atom unsur yang sama. That's why lah natrium. Okey, nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. So, yang belakang ini adalah dia punya nombor nukleon. 22, 23, 24 adalah nombor nukleon. Okey, 3 benda ni adalah nombor nukleon. Okey. So, sebab itulah kat sini kan tengok nombor nukleon dia 22. Lepas tu bilangan proton dia 11. So, bilangan neutron dia adalah 11. Sebab apa? Sebab definisi nombor nukleon tadi adalah hasil tambah bilangan proton dan bilangan neutron. Tambah 2 ni, kita dapat nombor nukleon. 11 campur 12, kita dapat 23. 11 campur 13, kita dapat 24. Macam tu lah. Okey, alright. Okey, cukup lah kot kita bedah tu Kita terus pada soalan. Nyatakan maksud isotop. So, cikgu tak payah ulang lah. Ambil je antara dua ni. Sama ada yang ni ataupun yang ni. Tapi yang cantiknya, kita tengok pada jadual. Jadual sebut tentang bilangan proton, bilangan neutron. So, kita ambil yang ni lah. Bilangan proton dengan bilangan neutron. Okey. Nyatakan 3 zarah subatom. Bila sebut tentang subatom, kita ingat tentang pen. Siapa pen tu? Proton, elektron, neutron. Tapi hati-hati tau. Kadang-kadang dia kata nyatakan zarah subatom yang berada dalam nukleus. So, kalau yang berada dalam nukleus adalah proton dengan neutron. Kalau dia kata nyatakan zarah subatom yang berada pada orbit, dia adalah elektron. So, kita nampak macam mudah. Subatom dia ingat tentang pen. Tapi kita kena hati-hati. Tengok kehendak soalan apa. Okey? Alright, settle. Tulis susunan elektron bagi atom 22, natrium 22. Bila susunan elektron, mesti guna bilangan proton.
bilangan proton ataupun nombor proton lah. So natrium 22 tadi, bilangan proton dia adalah 11. So susunan elektron dia adalah 281. 281. Okey, kita kena ingat petala pertama paling banyak maksimum mesti boleh 2 je. Petala kedua ni maksimum paling banyak boleh isi 8. Dan seterusnya lah. Maksimum 8 juga untuk silibus kita. Silibus kita paling banyak maksimum 8. Bila awak masuk matrik nanti dia akan jadi 2, 8, 16, 32 dan seterusnya lah. Okey. Tulis perwakilan piawai bagi isotop 23 dalam bentuk. Okey, bila macam ni, bila perwakilan piawai, ingat nombor atas ni adalah nombor nukleon. Nombor bawah ni adalah nombor proton. Dia terbalik dengan jadual berkala. Jadual berkala dia memang terbalik. Jadual berkala, nombor proton dekat atas, nombor nukleon dekat bawah. Tapi kalau perwakilan piawai, nombor nukleon dekat atas, nombor proton dekat bawah. Okey. So, bila kes macam ni, so kita tengoklah. Kita dah tahu dah kan. Kalau natrium 23, masih 23 ni lah kita punya nombor nukleon kita. Cuba nak tahu bilangan proton dia. Okey, ni dah bagi kat sini. Senang lah. So, kita jadi 23. Natrium formula dia Na. Bawah dia 11. Jangan tulis X. Kita tukarkan X tu kepada simbol sebenar bagi natrium. Dan anak murid cikgu, hari tu waktu trial ramai yang buat macam ni. Jangan tahu, jangan. Don't make banana fruit too many times. Okey. Jangan buat pisang berbuah banyak kali lah. Okey, selesai. Nyatakan satu kegunaan natrium 24. Natrium 24 ni untuk mengesan kebocoran apa? Mengesan kebocoran paip bawah tanah. Okey, mengesan kebocoran paip bawah tanah. Okey, ni baru satu. Awak kena take note sikit lah yang lain-lain tu apa. Macam cobalt 60 untuk apa, phosphorus 24 untuk apa. Sekejap, benda tu dekat mana ya? Sini. Kat sini. Hafal tahu. Kalau cobalt 60 untuk membunuh sel kanser. Iodine untuk merawat kanser tiroid. Kalau phosphorus mengkaji metabolisme tumbuhan. Tahun lepas dia keluar uranium rasanya. Uranium. Karbon 14 ni dah kerap sangat. Tapi kalau dia keluar seronok dah. Menganggar umur artifak. Menganggar tahu. Awak kena guna istilah yang betul. Jangan kata menentukan. Menganggar usia artifak ataupun umur artifak. Plumbum apa, hidrogen apa. Ni. Okey, hafal lah. Awak kena ingat hari Ahad tu nanti awak kena spend masa untuk menghafal je. Hafal semua definisi, hafal semua fakta. Bab fakta tu jangan tinggal. Bab fakta tu jangan tinggal. Kalau bab fakta tu awak memang boleh hafal. Cikgu memang tak risau dah. Bab fakta dengan bab menghafal tu tolong jangan tinggal. So hari Ahad tu fokus untuk menghafal je. Kan? Boleh? Alright, itu saja.